Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini, Bandaraya Kuala Lumpur iaitu Kampung Baru menghadapi satu cabaran iaitu pencemaran udara yang menyebabkan penyakit respiratori. Antara punca-punca penyakit respiratori adalah disebabkan oleh peningkatan PM2.5 dan PM10 yang disebabkan oleh pelepasan asap kenderaan bermotor, penjaja kecil dan juga pembangunan infrastruktur. Oleh itu, apakah pandangan penduduk di sekitar Kampung Baru? Mari kita bongkarkan. Okey, Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Okey bang, nama apa bang? Nama saya Lufi. Abang tinggal di Kampung Baru ke bang? Ya betul. Saya tinggal sini. Berapa lama dah abang menetap dekat sini bang? Saya baru 2 tahun di sini. Oh, 2 tahun. 2 tahun di sini. Okey bang, apa ni bagi pendapat abang lah. Sekarang ni kan kerap berlaku pencemaran udara. Abang agak-agaklah Kampung Baru ni berisiko tak pencemaran udara tu? Kerap tak berlaku di kawasan ni? Bagi saya, pendapat saya, kerap lah sebab kalau tengok kat sini banyak penjaja. So daripada bakar-bakar ayam, bakar-bakar dekat bakar-bakar sampah kan, dia salah satu faktor pencemaran juga lah. Oh, biasanya berpunca daripada penjaja dan juga pembakaran terbuka lah. Selain itu ada lagi tak apa punca ataupun faktor yang boleh menyebabkan pencemaran udara? Selain daripada tu, asap kenderaan macam motor, lori yang lalu lalang kat kawasan ni lah. Okey, last sekali bagi pendapat abang, ada tak langkah-langkah cadangan untuk kita kurangkan pencemaran tu berlaku di kawasan ini? Pendapat saya kalau nak kurangkan dari betul. Kalau kenderaan kena kurangkan kenderaan, kalau pencemaran daripada pembakaran sampah kena bakar ikut waktu yang sesuai. Menggunakan tong sampah lah bang. Sampah betul. Tong sampah. So dia akan dilupuskan dekat tempat sepatutnya. Baik. Okey, terima kasih bang kerana abang masa dekat saya. Okey, baik, terima kasih. Okey, di sebelah kanan saya ini merupakan tapak pembinaan yang berada di dalam kawasan Kampung Baru. Tapak pembinaan seperti ini merupakan faktor utama yang mengakibatkan pencemaran di dalam kawasan Kampung Baru ini. Nak tengok apa yang ada di dalam? Jom. Okey, seperti yang tuan-puan dapat lihat, inilah rupa kawasan pembinaan di dalam kawasan Kampung Baru ini. Okey, kawasan pembinaan ini merupakan satu pembinaan yang besar, yang mega di dalam Kampung Baru ini. Pendedahan habuk seperti PM2.5 dan PM10 boleh menjejaskan mereka dalam masa jangka panjang sekiranya tidak dibendung dalam masa yang terdekat. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kita bersama dengan Dr. Wan Syairah binti Wan Azmi, pegawai perubatan dari Hospital Tanah Merah, akan membincangkan tentang isu pencemaran udara di Kampung Baru. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan daripada pihak pengantu. Doktor, apakah faktor utama pencemaran udara yang berlaku di kawasan Kampung Baru? Baiklah. Antara faktor utama ialah satu, pembakaran terbuka, yang kedua ialah asap dari kenderaan yang banyak serta aktiviti pembinaan yang berterusan. Jadi semua ini akan menyumbang kepada peningkatan zarah halus dalam udara, khususnya PM10 dan PM2.5. Jadi PM10 ialah zarah bersaiz kurang daripada 10 mikrometer, kalau PM2.5 lebih halus dan boleh masuk jauh ke dalam paru-paru kita. Okey, faham. Jadi soalan seterusnya, apakah kesan pencemaran udara ini terhadap kesihatan, terutamanya sistem pernafasan? Okey. Jadi bagi zarah halus seperti PM2.5, dia boleh menyebabkan pelbagai penyakit respiratori. Antaranya ialah yang pertama boleh menyebabkan asma, yang kedua bronkitis, yang ketiga jangkitan paru-paru yang kita panggil sebagai pneumonia, dan yang keempat ialah penyakit paru-paru obstruktif kronik yang kita panggil sebagai COPD. Okey. Bagi untuk mengatasi isu ni, apa langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan masalah ni? Okey, untuk langkah intervensi yang kita boleh buat, yang pertama ialah satu, pemantauan terhadap PM2.5 dan PM10 boleh dilakukan secara berterusan. Yang kedua, kita perlu ada penguatkuasaan daripada pihak berwajib terhadap aktiviti pencebar seperti pembakaran terbuka. Selain itu, kita perlu galakkan masyarakat untuk menggunakan pengangkutan awam, menanam pokok dan juga memakai pelitup muka semasa cuaca berjerak. Okey, terima kasih doktor atas penerangan yang bermanfaat ini. Sedikit terima kasih juga sudi meluangkan masa dengan kumpulan kami. Baiklah, sama-sama. Terima kasih atas jemputan. Kampung Baru, setiap hirupan udara bukan lagi janji segar, tetapi risiko penyakit yang akan menghantui masa kini dan masa depan. Ingat,
Udara tercemar adalah pembunuh senyap. Hari ini kita mungkin hanya batuk kecil, tetapi esok ia boleh menjadi penyakit yang tiada penawarnya.